Assalamualaikum, saya Hassan Talib. Pernah jadi animator, pelukis grafik, penulis skrip dengan pengarah filem sekali lah. Jadi saya sudah terlibat dalam industri filem dengan animasi ini selama 61 tahun inilah. Saya datang ke Kuala Lumpur tahun 64 selepas gagal dalam tingkatan 5 dan tak ada apa-apa kemahiran pun. Dan saya pun tak pernah belajar secara formal dari dulu sehinggalah sekarang. Kerana minat saya dalam bidang seni, saya berusaha belajar dengan sendiri. Saya ingat lagi, bila tahun 64 saya datang, saya menjadi pelukis grafik dan penghias store di pasaraya pertama di Kuala Lumpur, iaitu Robinson. Jadi dia syarikat British. Saya jadi pembantu kepada pelukis, tapi lepas 3-4 bulan tu, bos saya pun pindah menjadi cikgu di mana saya pun tak tahu. Saya pun jadilah bos. Gaji saya RM100 bulan masa tu. Jadi naiklah RM50. Jadi saya tahu apa saja kita nak buat, kita kena ada ilmu. Saya tak ada guru. Jadi guru saya peringkat awal tu adalah buku-buku. Saya jadi ahli perpustakaan American dengan British Council dengan Lincoln Center. Cara kita belajar ni ada 4 macam. Satu, kita belajar daripada guru. Kedua, kita buat trial and error. Maknanya kita buat tak menjadi. Akhirnya mesti jadi. Yang satu lagi adalah cara dengan meniru. Iaitu tengok orang lain buat begini, maka kita pun ikutlah. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Yang keempat, kalau kita ni ahli fikir. Jadi rupa-rupanya yang 3 yang kemudian tu ada pada diri saya lah. Trial and error, meniru, kemudian berfikir. Masa saya berpindah daripada Robinson tu tahun 68 pergi ke Filem Negara jadi pelukis grafik. Saya belajar dengan sendiri, lulus tingkatan 5, itulah membolehkan saya masuk kerajaan, jawatan di kerajaannya. Jadi saya ingat lagi, ada orang yang interview saya ni, saya pun heran. Ada 10 orang yang datang, tapi saya seorang saja yang dipilih. Walhal yang lain tu, dia punya kelulusan lebih baik dan dia punya kerja lukisan lebih baik daripada saya. Jadi saya ingat saya tak dapat lah. Tiba-tiba dapat surat panggil saya untuk masuk Filem Negara. 25 tahun kemudian, saya jadi ahli panel dekat RTM menilai kerja-kerja dokumentari penerbit di sana. Siapa di sebelah kiri saya? Salah seorang yang interview saya. Sebelah kanan saya, mantan ketua pengarah Filem Negara. Saya pun tanyalah yang sebelah saya ni. Saya kata, "Encik, nama dia Wong. Kata, pasal apa pilih saya daripada yang 10 orang ni? Walhal semua tu lebih baik daripada saya." Dia kata, "Kau ada 3 perkara yang tak ada pada dia orang. Nombor 1, kau ada kelulusan A1 dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, kau buat satu kerja yang kami tak pernah dengar, iaitu window display, iaitu susun atur dalam showcase. Saya pun tak tahu masa saya datang Kuala Lumpur. Jadi yang ketiga, kau belajar dengan sendiri, kau tak tunggu orang hantar kau berkursus." Inilah kriteria 3 ni yang kami cari dalam calon. Ternyata pilihan dia tu tepatlah, saya boleh katakan. Kerana tahun 70-an dan 80-an, saya buat trailer-trailer PSA, Public Service Advertisement, yang keluar di TV dan jadi sangat popular sehingga Filem Negara terkenal bukan pasal dokumentari, tapi tentang animasi. Dan saya pun tak pernah buat animasi. Pun saya dapatkan buku, saya belajar daripada situ. Saya pinjam filem-filem daripada RTM, tengok filem-filem yang dalam perpustakaan di Filem Negara. Maka saya tirulah cara kartun tu berjalan, asap, api dan sebagainya. Kemudian saya aplikasikan dalam PSA yang saya buat tu. Jadi seakan-akan macam saya belajar on the job. Kalau orang tak macam rakan-rakan saya lah, dia orang tak ambil berat, belajar on the job. Dia orang hanya buat kerja saja. Habis tu balik rumah, dia lupakan. Saya tidak. Bagi saya, kerja yang saya buat dengan benda personal saya adalah satu. Jangan kita pisahkan. Kerana ini bidang seni. Bukan semua orang ada tau. Saya terbaca dalam satu buku masa saya di sekolah umur 16 tahun. Buku Dale Carnegie. Buku Dale Carnegie ni sangat bagus untuk orang muda hari ni. Kerana dia bercakap tentang orang-orang yang dah gagal. Kemudian dia lakukan sesuatu. Dan kemudian dia berjaya.
Inilah yang kita kena cari dalam diri kita ni, terutama kalau kita pelajar atau baru kita mula pekerjaan. Jadi bila saya teringat apa yang saya baca tu, dia kata know something about everything, know everything about something. Maknanya tentang jawatan kita mesti tahu keseluruhan. Tapi kita juga kena tahu tentang subjek ini, subjek ini, subjek ini. Kita mau tahu sikit banyak. Jadi bila kita berhadapan dengan satu-satu projek, semua tu akan datang tu dalam kepala kita. Jadi bermakna pengetahuan am ni adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Maknanya kita ambil tahu tentang semua perkara. Tak payah mendalam sangat. Okay? Jadi inilah yang saya boleh katakan satu perkara yang sangat-sangat signifikan dalam kerjaya saya, yang saya jumpa sendiri, tak ada orang tunjuk ajar. Tapi kemudian pada tu, bila saya dah mula buat filem, maka saya tahu setakat hanya belajar daripada buku tak cukup. Maka saya bercampur dengan orang yang lagi pandai daripada saya. Ini sangat penting, 4 perkara yang boleh menentukan kejayaan kita. Nombor 1, baca buku. Nombor 2, tengok filem. Nombor 3, campur dengan orang yang lagi pandai daripada kita. Dan yang keempat, kita mengembara. Mengembara ni bukan maknanya kita pergi luar negara. Tapi dekat Semenanjung ni pun, pernahkah kita pergi kata Tumpat, Kelantan, atau Kukup dekat Johor, atau Mersing dekat Johor kan? Itu semua jauh tu. Jadi kita hanya terbaca, ada satu tempat nama Mersing, tapi tak pernah pergi ke Mersing. Jadi saya masa bujang, saya selalu pada hari Sabtu dengan Ahad, saya akan masuk hutan. Saya pergi ke Gombak. Jadi masa tu Gombak, Batu 9 saja ada bas. Saya pergi ke Batu 11 jalan kaki. Jadi lepas tu saya bawa lah kawan-kawan saya di rumah kan, yang selalunya tidur saya. Jadi saya kata, mai kita pergi sungai, kita masuk hutan. Jadi bila saya buat semua tu, saya dapat tahulah sikit sebanyak pengetahuan tentang benda-benda yang dalam hutan, terutama pucuk paku. Saya punya favourite pucuk paku. Jadi pucuk paku ni dalam dunia ada beratus jenis tau. Jadi saya berminat. Pada 1995, bila saya mula buat Kilat Legenda, filem cerita animasi yang pertama, dalam filem tu dia orang masuk hutan dan saya pentingkan pokok-pokok ni lah, pucuk paku yang fern ni kan, menonjol. Kerana pucuk paku merupakan tumbuhan yang tidak berubah dari zaman prehistorik sehingga sekarang. Jadi kerana jalan cerita saya adalah tentang sesuatu yang kita katakan primordial, macam zaman dulu, maka benda tu ada kaitan. Jadi tengok, saya tak sangka apa yang saya buat masa saya bujang tiba-tiba dapat aplikasikan ini. Jadi macam saya ni seakan-akan dapat petunjuk secara spiritual untuk saya buat itu, buat ini, apa semua kan. Jadi akhirnya bila saya kerja di Filem Negara, naik pangkat jadi ketua unit seni reka, maka dapat peluang buat filem animasi pendek, Sang Kancil dan Monyet, Sang Kancil dan Buaya. Jadi kerana latar belakang saya banyak baca buku, jadi saya tahulah cara nak susun cerita. Dan kemudian saya pernah buat animasi untuk iklan. Jadi pengalaman tu saya ambil, saya buat, staff saya langsung tak tahu animasi. Jadi bila saya kata saya akan susun semua, kau hanya ikut arahan. Akhirnya jadi. Sang Kancil dan Monyet tu tahun ni dah kira 40 tahun lah saya rasa. 40 tahun dah, maka saya pun tengok asyik diulang tayang dekat Facebook. Kerana apa? Penggunaan bahasa filem. Jadi orang seni dia jangan fikir orang faham atau tidak. Kita buat kerja kita bersandarkan ilmu visual. Jadi ini semua saya dapat secara sendirilah. Bukan ada orang ajar saya ke, tapi saya juga banyak campur lah dengan orang-orang yang belajar dekat universiti. Sebab saya tak pernah pergi ke universiti. Jadi bila kita berdamping dengan orang-orang macam ni, kita dapatlah cara perfikiran dia, cara dia bercakap dan sebagainya.